Lepas tu kalau abang perasan, tangki minyak saya mana? Okey bang, boleh cerita sikit kereta dekat sebelah abang ni. Kereta apa ni bang? Dia asal Viva. Okay. Viva Malaysia, sudah convert dengan AV07 Jepun. Kereta abang ni memang dah sampai cium ke jalan ni. Pakai exhaust ke ni bang? Tak, statik. Hah, statik? Statik. Maknanya ni tak boleh naik turun lah? Tak boleh. Dia just begini saja. Macam mana abang bawa kereta ni? Biasa, bawa macam biasa saja. Okey, tapi yang pasti kereta ni memang tak bawa untuk daily lah. Tak. Untuk event sajalah. Okey bang, cuba abang cerita sikit abang punya konsep kereta ni. Kalau macam event dia spek main static slam. Lepas tu rim dia saiz 18, tayar 165/40. Kejap bang, rim 18? 18. Oh, saya ingatkan rim 17 saja. Bukan 18. Apa spek rim ni bang? Spek rim ni 7JJ, ET depan 40, belakang 38. 4 lubang. Uish, susah nak cari ni. Itulah. Sekarang ni kalau market ni berapa harga ni bang? Pegasus ni dia dalam market dalam 3,000 lebih. Kalau satu kali tayar boleh mencecah pergi 4-5K lah. Okey. Sebab kalau yang 4 lubang ni atau 4 lubang, 8 lubang ni dia mana ada. Kalau Jepun mana ada harga 2,000 lebih. Betul. Paling tinggi pun, paling maksimum pun 3K ke atas. Kalau untuk belakang ni pula dia tak sangkut. Okay. Sebab satu, body dalam kita sudah potong. First, lepas tu kedua, untuk mau jadikan begini ni dia kena pertama kena potong axle. Okey. Sebab axle kalau tidak potong, rim ataupun tayar tidak akan di dalam. Jadi axle kita potong, lepas tu kita potong dia punya dalam lah. Contoh dia sini, kalau abang nak tengok sini. Saya kasi nampak. Itu. Contoh untuk kita potong dalam, itulah. Dekat dalam. Maksudnya dia punya rumah ni kita sudah potong lah. Lepas tu bahagian pintu kita tidak kacau lah. Lepas tu kalau abang perasan, tangki minyak saya mana? Sepatut tangki minyak dekat sini kan? Iya. So dekat mana bang tangki minyak ni? Sini bang, saya kasi nampak. Tangki minyak dia memang sudah kita simpan dekat belakang. Wah. Dekat situ guys tangki minyak dia. Maknanya nak isi minyak kena buka bonet. Kena buka bonet bang. Kena buka bonet, lepas tu duduk. Macam ni. Okey. So maknanya tangki daripada bawah abang dah bawa naik atas ke ataupun memang bawa dia punya salur ke atas? Dia punya untuk tangki minyak pula. Kalau bahagian bawah dia punya bracket cover semua tu memang sudah kita potong untuk naik di atas. Sebab kalau tak potong benda tu dia akan jadi sagat lah di bawah. Bahayalah. Lepas tu dia punya piping semua kita letak di sini lah. Kita lubangkan apa semua, baru kita custom je. Banyak modifikasi nak kena buat ni sebenarnya. Banyak bang, sebab kereta ni pun tidak ada bengkel yang buat, sendiri yang buat. Oh, ni buat sendirilah. Ex garage yang buat. Okey. So apa lagi abang punya next project untuk kereta ni? Untuk next project kereta ni tukar color. Lepas tu spek rim, insya-Allah tidak ada halangan kita akan kasih masuk dia 20 inci. Belum ada orang buat lagi ya? Setakat ni bahagian semenanjung belum ada nampak lagi. Kalau macam SS biasa tengoklah paling kuat pun 18. Last sekali, selalu saya minta orang belanja bunyi, tapi saya nak tengok abang belanja jalan kereta ni. Boleh. Abang nak saya belanja jalan sekali dia punya bunyi enjin pun boleh. Okey. Oi. Wah, takut je. Enjin bukan standard bang Bukan. Tengok sikit bang enjin dia. Boleh. Saya terlupa nak tanya pasal enjin tadi. 660 turbo kan? Bang, masa abang jalan tu rim tu tak sangkut ke dekat fender? Tak sangkut. Tak sangkut Bang. Kalau boleh. Steering pula, kalau dari segi pusing steering, selalunya untuk bawa Viva ni hanya macam saya saja boleh bawa sebab saya tahu macam mana cara pusing steering. Orang lain tak boleh lah. Kiranya tuan je tahu macam mana nak bawa. Kena dia punya tuan saja. Kalau bukan tuan tak boleh, dia merajuk. Okey, baik bang. Terima kasih banyak atas masa bang ya. Thank you. Alright.